Bella Ryan. Tengok ah. Panggil Ryan tu. Boy tadi dia Tak berbual. boleh. Dia pun tak mau. Dia pun tak mau naik. Dia pun takut dengan Adik. Dia pun tak takut. Dengan lebih siap. Anak dia pun takut dengan Adik. Tak, bukan dia takut. Depa kalau masuk depa terpaksa cakap benda betul. Bila cakap benda betul, makna akan kena teruk lah. Betul. Panggil dia pun cakap benda betul. Panggil dia pun naik lah. Panggil naik. Yang cerita ni duk lena lah orang call lu mangkit. Depa panggil masuk live. Amboi. Cik. No. Janji ke no? Tak janji mungkin berapa? 11, 12, mungkin 2 apa nak live. Gila. Apa lah tengok. kena live dulu. Dia tengah buat skrip tadi. Duk buat skrip. Oh, Duk pakat lagi ni. Ah. Masuk tengok Ryan hantam. Wang Kadik hantam. Celik seorang ada backup. Oh, Masuk lah lepas pakai baju SR tau. Capuk. Cabut orang ni. Aku serikih pula duduk Kok Maliki tak boleh pakai kau ni. Kau punya backup dah jadi macam mana? Dia dah pakai baju ESR. Kau nampak? Tu lah. Tak boleh. Nampak lah dia baru. Tak guna tu. Oh, mana tadi dia pakat nak backup. Ni lah Bella. Lepas wayang depan Bella ya. Masalah dia suruh celih kali backup. Kau tak boleh. Kita tetap pertahankan benda yang kita kenal. Nampak tau. Nampak? Betul-betul punya nampak. Tak betul ke tu dua orang tadi? Orang main tadi weh. Backup aku berseronok lah orang backup aku. Sekali. Abang Adik nak naik turun tu. Kau nak habis lah ni. Adik tengok. Nampak ya? Aduh. Aku saya di belakang ha. Jangan takut. Nampak? Ambil dah kata. Dia pun pandai berlakon ni. Aku jadi tulang belakang, jangan takut. Nampak lah. Ni tengok bola World Cup lewat pun Kak Bella ada. Mana? Tak mana Cili? Kat kedai kopi Cili tu. bohong. Cili pengaruh dengan adikmu. Adik cerita tu. Tak cerita ada gambar. Mana World Cup mana Tu ni? kedai kopi tu. Kedai kopi. Kedai kopi. Okey. Final lepas tengok mana kita tengok balik rumah. Nampak. Tengok kat rumah je pun. Loh, tengok kat rumah bukan je pergi keluar. Nampak? Kami ada bukti kok. Gambar semua kami ada. Sebab tu kami nak serang. Ambil mai lah gambar tu mai. Ambil lah gambar tu Bella kata. Tak ada apa adik ni murung banyak. Mana ada buruh dia cakap betul. Tak ada dia kata ni, dia kata CCTV ni mencerak merata banyak penuh. Mana ada? Takkan tak ada lagi macam tu. Penuh. Gambar daripada Kedah sampai ke Terengganu sampai ke Kedah. Di balik ada. Tak ada orang boleh buat. CCTV netizen. CCTV bergerak tu. Tak ada orang boleh buat. Bella seorang je. Alhamdulillah lah. Tapi kan, adalah orang kata apa rezeki orang lain boleh nampak laki dia dalam tu. Faham tak adik? Thank you Kak Bella buat CCTV. Saya nampak laki saya duduk kat mana apa semua. Nampak impact dia macam mana. Bukan untuk kepentingan kita saja. Betul lah. Yang tu betul. Kita pun tak kata buat tu tak bagus. Kita cuma beritahu punya dahsyatnya tu. Kedah ke Terengganu ke Kedah, kita beritahu benda yang berlaku. Bukan kita tak buat cerita. Kita tak buat cerita pun. Benda tu berlaku betul. Kalau kita buat cerita tu macam Bella tak buat pun CCTV tu, tapi saya kata Bella buat CCTV lah Pak. Yang tu barulah saya menipu. Yang saya ada cerita dalam live kemarin tu, yang benda-benda betul berlaku. Dahsyat dak ni. Aku geram lah. Adik cerita dahsyat sangat. Takkan tak dahsyat CCTV Kedah ke Terengganu ke Kedah. CCTV tu tak apa. Ni kata ni. Anwar takut lah. Segala-galanya. Nanti siap. Mana dia? Dia berlari nampak. Makna berlari je tu. Mana ni bawa anak saya? Anak aku merap lah. Nampak? Anak mak siapa yang kena pergi pujuk? Hamba nampak? Kita mak yang tadi. Bukan dia pergi ambil anak. Masa anak. Bukan dia pergi kat anak. Ni adik. Apa? Masuk. Assalamualaikum semua. Lagi nampak orang lepas tak habis. Setan lepas keluar habis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Habis. Tengok. Apa dengar tak? Cili dengar tak dia panggil maknanya? Mana ni tak? Apa dengar? Mana dia panggil gila. Hak tu pun jadi isu. Kalau itu nak panggil ke mana? Kita tak lembut-lembut, kita tak suka. Dia suka. Kalau dia nak buat video banyak dia yang right elok yang tu semua fake lah tu. Semua fake. Ni dah tadi terlepas dah. Tokoh Lo ni adik macam tak puas hati Kak Bella. Lo adik luah je apa yang rasa. Dok, saya tak ada masalah apa pun dengan Bella.
Cuma saya Luluh je apa yang duk terkubur dekat hati tu. Macam tak puas hati banyak ni. tak, saya cuma nak tolong Mak Anwar memberi jalan yang lurus. Anwar, aku bagi jalan lurus dah lah ni. Dan membendung celir dengan raya yang belum berkahwin. Tu yang sebenarnya. Kita Tapi nak cuma lah ada satu dengar ikon sama kita contoh. belum kahwin. Ikon tu kena ada lah. Makin Mak Anwar sebagai ikon takut bini. Jadi, mereka ni boleh nampak lah. Hare lah. Banyak-banyak ikon dia bagi takut bini tu. Biarlah. Kalau tak ada contoh, macam mana saya nak terang benda yang tak ada contoh? Bukan takut. Anwar takut ke? Anwar apa Anwar? Oh, tak Jalan. sayang je. Tak boleh. Sayang Tanya lah bini. ni tak boleh Bella. Lah ni Bella tanya apa pun Mak Nat. Ya dalam ni. Tu tak tahu ada apa tu duk cucuk belakang. Tak ada apa. La ilah itu ni Ah. tu. Betul-betul anak buah maha guru tu. Betul yang ni. Ai. Ayang kau layan lepas ayat kopi apa yang Mbak Ma? Tadi tak tidur pula dah makan selajik dah. Nampak? Alah dah lalai. Biasalah celik. Dah ni berlakon lah, berlakon. Eh, yang tinggal aku pecah beluh ni. Macam peluh lah tu. Duduk pecah beluh. Aduh. Raya tak ni. Celaka Raya ni. Nak buat lah TikTok. Yang ambil ni peluh. Daripada lain daripada Raya dengan Kadiak. Duduk lain berdua. Oh boy. Kadiak tak apa. Tak ada orang tadi. Tak ada malam ni. Raya tu. Kadiak kan. Ni Dah kami Raya nak ni memang raya. nak kenal dengan aku lah. Dia tu memang lalang betul Bang Lam. Tengok live. Lah kami nak raya, bukan nak Wan. Wan memang dia tak ada lalai semalam. Wan tak ada malam tak apa lah lagi kan. Baru buat sikit. Kami nak raya. Duk poli apa? Ni jadi bela. Ni jadi. Oh, dapat. Duk ni, Ryan jadi Bella, Wan Kadiak jadi adik. Tu dia. Oh. Dia. Daripada lakon semula ke apa? Lepas lakon. Lepas duk berlakon. Betul. Boy. Dah abadik mana sini? Tinggal di pusat. Sini. Tinggal di pusat. Asal Raya nak pergi sana? Afiq. Adik. Suspek utama. Dak panggil abadik mai sini. Kalau abadik nak cakap dia kena mai sini lah. Betul. Jangan jangan pi. Kita jaga kita. Kita jaga kita apa dah? Kita jaga kita. Allahu Akbar. Kita jaga kita lah. Kita takkan nak backup Mak Nuak. Kita pakai baju adib semua. Betul. Kita. Ni. Dalam hati kalau hang torai hewan. Ha? Hati aku ni tak ada orang lain dah. Ada siapa? ESR perlih sahaja. Nombor 1. Nombor 1. Kan hari tu kan aku tunjuk darah kat sini. Ingat kat hari tu aku terlanggak kayu mahang. Sap. Nampak kan? Keluar darah apa? Okey. First E. Okey. Lepas tu S. Okey. Lepas tu R. Okey. Darah aku pun ESR. Wan, kita darah hidup mati SR utara punya Wan. Utara kita duk jaga. Nak nikah bak. Mai aku carilah untuk jadi BFF. Tapi hang tak boleh cari. Kalau hang cari tu hang racun. Nampak. Mana boleh? Hei. Ni. Hei. Hampa yang ada amal-amal ni. Hampa percaya ke? Bella tengok berbadu. Hampa percaya ke? Kerak Betul, yang dia kuning stop kalau Bella kan? mau. Diri lah tu. Takkan nak berlakon. Takkan nak boleh berlakon. mana Bapak ni boleh buat. jangan, perempuan Tak boleh. ikut Tak orang boleh. tak Perempuan tak boleh. boleh. Bella mesti sembang dengan member Bella. Tengok. Adik tak buat hati tu. Hampa tolong komen dekat. Kalau komen kat aku, kau hampa tak nampak tu. Komen kat Bella. Hampa percaya ke tak percaya? Bella sanggup bermadu. Ayo. Bella tengok lagu ni. Oh, tengok lagu ni. Tak ada. Caya nampak Jom, geng perempuan nampak caya. Tu semua orang dok. Ya betul dak ni. Dak Dak kena ni. cari yang perempuan je. Lelaki tak boleh. Hak jadi racun tu. Hak perempuan duk mengamuk, bini mengamuk. Bak hang cari tu. Tak kena test dia. Tak Nampak? kena, tak boleh nak best. Hang nak kahwin, mai aku cari. Ya, nampak Mai adik. aku cari. Test aku Nah, kat mana? okey. Call aku mana? Aku lah kena Lah ni approve. ni. Kita habaq terang jujur ya. Malam tu yang kami sembang dalam bilik tu. Mana kita dia teringin. Bella cari. Lah jangan Tak cari abang lagi. kat Ya. dia. Kita tak abang lagi. kau. Mana abang lagi? Memanglah banyak tak pandai habaq. Saya takut dia habaq kat kami. Boleh. Pandai je. Hampa nampak lah muka Bella dah jadi lain dah. Hampa nampak Mana tak? tak ada link eh? Pasal tu. Dah okey Betul, je. betul. Dah lo nak cari kena ada alasan Dah. dia dulu sebab apa. Hampa nampak. Dia pergi kat alasan pula dah. Kena ada alasan. Mana Nampak, nampak. saja-saja duduk nak kahwin Tak, tu. Bella, jangan emosi Bella. Jangan emosi. Tak emosi. Hang adik lah. Hang Apa adik? Apa kena angkat dia jadi YB pula boleh lah. Cukup pandai. Dia pandai Anwar. Betul. Tadi dia sembang kata dia sanggup cari. Bila kita habaq makna dah luar hati. Dah anak bila Anwar habaq aku. Tak mau lagi. Dia tak mau. Lagu tu tak boleh. Habis tu adik nak habaq ke mana? Nak boleh ke mana?
Dia habatlah kat kami. Jadi kami terus sampaikan depan orang ramai ni. Sampai. Sampai apa? Kena pergi cari je. Dak nak cari waktu bila. Lo pun duduk sibuk lagi. Sibuk lagi, tak ada. Tengok alasan pula dah sini. Alasan pula dah. Sibuk pula Dia dah. ingat senang nak cari. Ingat beli barang DIY ke apa? Oh, nampak. Nampak. Tak boleh. Tadi Nak nampak cari tadi. kena tengok dulu. Tadi Lagu cakap mana tadi. betul dak ni. Terima Tadi laki bukan kuka. Terima mesej anak ni. kuka. Tadi bukan mesej dia biar aku yang cari. Hang sabar saja. Elok dah kita kata mau. Aku tak ada masa pula dah. Aku kena pergi cari di Amerika pula dah. Lo nak cari pun nak buat apa? Alasan sebab apa? Kita takut dia cari, dia popi Keperluan. 1000 dua-dua, kita duduk seorang Ha? rumah. Mak nak cerita kat kita keperluan. Pasal pun nak keperluan pula. Aduh, sedangkan keperluan semua terlengkap je. Tak, pasal dia duduk makan tu kuat kat dia tu. Tengok nak dia kali dia gelap. Malah kata dia Pasal dia duduk makan tu kuat kat dia tu. Geram. Duk jadi bengong. Pembaris tu. Takkanlah tunjuk kolok kami kolok bertiga lah. Saya beritahu dia semua yang dia beritahu. Terus terang biar spoil, biar lepas spoil lah. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Alah. Daripada tadi, milimo dah belok. Weh, Yen, kita jaga kita. Kita jaga kita. Alah. Tu dia. Napang satu lah ni Pak Dapur, Adib. Lah buat settle. Buat account law juga. Semua kita pergi follow Amal. Oh, dia tak mau. Weh, Anwar, hamai ni harus tinggal aku dia sokok. Hamai ni yang tengok ni. Adik suruh buat lo. Kalau ayam buat lo, habis cerita nak. Tak mau nak buat apa. Susah. Mat. Kita tak buat apa. Kita mana kita tak takut dengan dia. Dia terus buat pun kita tak mau. Nampak Adik. Takkan lepas kan nampak anak tak mau betul belum Jangan semua. wayang Mak. Jangan wayang. Luah balik apa yang Buat lo hantar kat nak homestay tu. buat lo. Dekat homestay tu jangan duk luah-luah tu. Buat apa nak? Aku siku. Tak ambil handset kita. Tengok slide. Sat ambil handset Manik. Handset Manik lagi karat lah. Banyak Ni perempuan. Adik kena Adik malam dia rengah gelok kat aku Adik duk geram tu Handset Manik perempuan banyak dia follow. Syok lah tengok. Macam saya dia tak follow perempuan. Macam tu nama Abang Noak kita. Oh dia slide punya syok Dia tahu time ni aku nak boleh slide pun Bella tak video call. Tak video call. Elah video call wayang dandang duduk atas remote Tak betul kan Anwar ni Adik kata ni Adik betul abang betul Adik ni serius Kalau betul Tagi dia buat keleng dah. Adik. Kalau buat boleh dah TikTok tu. Apa dia? Buat. Tak Buat boleh. je. Minat pasal tak minat scroll tu. Apa tu yang dalam bilik lain tu duduk scroll tak tu? Ish, kita percaya kat adik dia tak pernah dia nak bohong. Adik Tengok yang bohong kita Adik. cerita pasal 5 tadi, Bella mengaku semua. Lepas tu? Takkan yang kenang kita nak tipu? Ngaku tapi taklah semua yang Adik cerita tu. Maggi lah apalah penyuh Dia lah. tambah banyak lah. Oh dia tambah yang tokok tambah banyak nak Wah malam. balik lebay dua kalau kita. Tak, Maggie tu dia macam perumpamaan. Tak ada Murung Bella tak buat pun Adik. Adik tak boleh kata lagu tu. Lah, takkanlah Bella nak tahu dia pergi masak Maggie. Tapi masa tu arahan tu macam tengah malam tu. Pergi masak Maggie ya? Kena pergi ya? Ataupun pergi keluar pergi kedai beli ya? Kena pergi ya? Macam tu lah masuk dia tu. Tapi Bella tak buat lah reaction macam Adik tunjuk tu. Memang tak buat macam tu tapi lebih lagi. Penat tu nak keling malam ni oh. Hampa pun tahu lah. Hampa tengok dia duduk pang macam mana. Penat ya tu nampak orang komen ni Adik takut bini naknya tu. Betul tak weh? Adik takut bini. Dok. Apa gila tu kat bini. Ni bini pun dah tengok live lah. Cik. Kalau ada panggil lo Bella kata. Kalau Panggil betul boleh panggil. Tapi nak masuk dalam live tu payahlah nak kena bersiap dulu. Nak kena tudung dulu. Lewat-lewat. Sebelum ni lo ni tudung senang piak-piak macam tu ya. Nampak tak?
Kalau panggil tu adik memang maha guru. Ya, Tak, kalau kalau tu. tak siang panggil, hang tengok. Aku suruh Tengok. menari dia. Oh, amboi. Tapi dah malam. Alamak, alasan dia macam mana weh? Malam Amin, ni. Nak Amin buka ni kita mulut buat pun tak biji kena ke? dah. Nak buka Amin nak lagu buat tak biji kena ke? dah lewat-lewat dah kita duk omong mentor. Cik, pandai lah. Tak ada apa Mak mentua Lena buat. Habis. Kau Kalau betul dia tidak cengeng. nak Mak betul dia makan, cengeng. Mak mentua cengih pula. Oh, sekarang mak mentua dia sekarang. Rumah ni tak siap gitu duk. Mak mentua jadi tak elok lah bila dia Adik panggil. tu Bella nak kena sembang dengan Mila apa. Betul-betul. Kena luah perasaan tu. Kalau Elok. Bella sembang, Bella akan teriak. Oi. Dia kata, teriak pula. Teriak. Sebab Bella akan rasa macam, ya Allah, kejamnya Bella selama ni kat Mat. Tu. Ayo. Tengok. Kau baik sungguh dah ayam mulut. Ni dia kata apa kocayon tau. Tak, sungguh. Baik Bella jangan. Jangan duk PM ke apa Ya, jangan. kena sembang ni macam mana lah nu. Dia pendam banyak mana tu kita tak tahu. Kena sembang dengan Mila apa. Dia no. Tak boleh nak. Dia direct dia happy oh ya. Lah, contoh kata hari Sabtu ni, Bella ada call bini aku kan sembang jumpa ke. Malam tu Bella live buat make up, abang tengok mata dia kau bengkok ni. Oh. Ya. Ha. Dia perasan lah masa rap pun ni dia happy oh. Dia hilang stres kot no. Memang stres betul ya. Ha. Kita tak tahu dia Bom, guna. bom, Tidak bom. anak tengoklah uban kiri kanan tu. Okey Cile, kita pergi ride betul kan, kita nak enjoy, kita nak hilang stres kan. Ya, nak hilang stres. Tapi Macam stres mana? ikut. Dia bawa stres sekali pergi dia dengan CCTV dia tu. Oh, ayam stres ke ayam? Tak stres lah. Tak stres lah, adik. Tanya orang ni memang lah. Tak Ya, kita stres. kita right nak hilang masalah. Masalah ikut kali. Tak boleh. Tapi clear malam ni adik takut bini tu ya weh. Weh, malam ni clear kan? Bella menang kan? Adik takut bini tu ya weh. Tak ada. Adik dia kata kalau tidur kalau dia Takkan bini tu pak akan lu tu ikut dia cakap buat dia. takkan pak lu nak nipu dia pakai P Ramli juga. Nampak tak? Tapi satu Betul-betul sebab, maha burungnya. satu saya tak mau minta banyak, bagi satu sebab kenapa kita perlu takut bini. Ha. Tak nak ke? Oh, tak ada apa Sat je. Bukan nak soleh sampai setengah jam. 5 minit, 3 minit, 2 minit. Tak apa. Sedangkan boleh, hidup Kak. lagi Dia tidur tu, Kak. Pula suami isteri betul ya. Ha. Ya, betul. Tu lidah yang gigi ni suami isteri mana sama. Oh. Ini bahaya ini ni. Nak bagi si lagi kat dia. Gigi banyak, lidah satu ni suami satu, isteri satu mana boleh kena. Ya. Aku Saya Sebab ni dengan adik dia sebab saya dah menuntut dengan adik. Ha. Celih duk bertahan dengan Seri tu pasal duk menuntut kat saya. Oh. Hantui 10 kali dah tapi masih lagi Patut Seri raya kat mana ada Seri akan ni. Yo, mana Oh. boleh duk biar nak? Oh. Seri dari KL sanggup main Jitro. Cari Sileu. Ah. Dia tak kat phone. punya takut. Oh, kat dia sini no. tu. Ha. Dia betul. bila takut. Kita ni tak perlu pun takut bini. Cukuplah kita hormati depa, kita sayang kat depa, kita jalankan tanggungjawab kita. Cukup dah perempuan Mak. Betul. Bila dia Jalan semua elok dah. Ha. Mak memang dah buat yang terbaik dah. Tapi masalah bini tu tak budi lagi. Dia cengih sangat. Cengih pun. Ni, Cengih ya pun. Allah adik. Tengok aku cengih tak mana adik? Tadi Mak Nok kata cengih. Kita dah. Mana dia jawab? Bila kita cengeng balik, dia Okay. jadi sedih. Allah, kita rasa bersalah pula. Allah. Nampak? Nampak? Kita rasa, ya Allah, kecengkau ni. Tak boleh. Yang penjakoh dia buat apa? Dia tak, sebenarnya kita lelaki tak payah nak jakoh perempuan. Tu dia pergi tu pula adikmu. Dah suruh tu. Aku lah orang tua ni. Kita lelaki. Macam saya lah. Saya tak pernah jakoh. Sebab apa? Sebab dia tak berani langsung kat saya lah. Oh. Jadi bila dia tak mula, takkan kita nak jakoh. Yang kita duk nampak makna dia jakoh. Saya kata bela duk mula. Oh. Amboi. Dak lah bagi Adib je menang. Dan saya bukan nak menang malam ni. Ni sebagai Cuma nak- pelajaran pengajaran untuk kita. Tahu. Nak tahu dari apa ni Menang saya tu perlu kahwin. Lalu dah menang. Baru ni pun Pidek lawan Deno pun menang. Oh. So hampa tengok ni Ri lah panggil adik kena. Ya. Tak Hampa pandang kena tengok dia ni Ri weh. Apa tutup padu sangat tadi. Aku duk lain orang telefon. Hampa mangkik. Mangkik Kan ni lebih dia pun Ryan tutup. no. Ryan yang buat bagi ni. Bagi ada, Kita bagi pun ada mangkik. kita boleh Duk pegang. tengok live Celil tu. Ai, teruk ni kena ni. Apa tu enggak kata.
Aduh. Oh, Ryan tu. Yang act Ryan tu. Ryan tadi. Tak kan yang boleh bagi- Anwar. Tu dia seorang. Weh, Ah. cilik dia seorang. Hebat lah. Sebab. Ah. Dah pakai pula dah Indonesia. Dia mai dah. Dok, lo ni Kau. Ryan, habak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam. bro. Bro, tengok baju sikit. Sat, adik. Ni tender tu tak. Mampui. Kalau tu dah ni tender tu tak main motor tu ni. Baju kat belakang. Lelaki dia jaga English sikit. Tu baru main So, Kan Abang Adib dekat Jabatan Angkat, Abang Mak Nok pegawai Impuan Abang Ipan. Yang rambut tak ada tu. Ya. Ah. Ipam pula dah kena pula dah orang tua tu. Dia kena tiup. Cukup 3 saksi lah. Tak payah duduk kamera. Zaman dulu mana Nak video. lagi panggil Wan Kadak, Mas. Saksi. Kita hanya perlu saksi lah 3 orang. Mana ada zaman dulu ada video. Oh. Macam mana nak beli baju. Hampa PM lah. Pandai dah Ryan pakai. Nah. Mana kata tadi pasal Ryan. Pasal Ryan nak bubuh kita tu. Ryan jadi macam wah-wah lah tadi ni. Dia bukan. Okey, Abang Adib kena tahu. Kita kalau dengar sebelah pihak, benda tu kita main tam tu salah betul. Macam tadi dia kata Saya yang. saya tengah pancing Kak Bella dengan Abang Manwak ni. Nak tengok dia abak ke apa. Saya nak Bila lalang bercerita nampak. Saya nak tengok. Dekat situ Abang Adib, dia dah lari cerita. Ini lalang ni nak tanya kacun apa Mak Nik pakai. Tak, Tak. kalau saya tengok Ryan ni dia bukan macam lalang. Dia macam pokok zaitun yang berharga. Oh. Oi, tu pun. Abang Adib ingat dah Abang Adib nak buat pergi Phuket berapa hari? Seminggu betul? Betul? Lembu sekok, kerbau 3 ekor. Betul? Abang Manwak tak approve betul? Dia tak approve lah. Dia tak boleh. Orang kata dah Mak Nuat, bawa diri saja. Kita duduk meeting ingat ramai-ramai tu. Sebab apa? Ryan kata 3 hari tak cukup. Celik pun kata tak boleh 3 hari nak seminggu. Saya dah sign dah lulus ya. Tak tahu Mak Nuat amal. Woi, aku nak buat apa kat bini aku seminggu. Sikit tu pandai tu. Tengok. Saya ada masa tu. Nampak? 3 orang. Tak boleh weh. Hampa kalau nak tengok hak jujur Bella. Hak link semua kaki spin. Tak boleh. Akak Baila, Ya. kami dalam bila akak live, kami tak nampak full akak. Saya tak tahu apa yang akak tengah buat kat Abang Manwak, tengah pegang Tak ada cekak-cekak apa. atau apa. Tak apa. Sebab Tak Abang ada Adib tahu apa, waktu jom. tengah makan tadi, macam tengok. Abang Manwak ada buat simbol macam kalau macam tu kan orang minta tolong betul? Okey. Tengah makan macam masak kokak ayam tadi. Ada kod ah. Ayam minta. Ayam SOS ke apa? Tak minta lah. Hai, depa ni. Tak ada weh. Hampa tak suruh dengar cakap depa ni weh. Kaki spin weh. Tak ada lah. Elok dah. Dia kata Tak kita ada. spin Bella lah. menang lah. Mana ada Tak, kaki kami daripada tadi dia bukan minta siapa menang pun. Dok. Kami menceritakan apa yang berlaku. Apa reaksi Mak Nuat bila kita sembang nak pergi ride lama. Apa reaksi Mak Nuat bila kami tanya awak hantar ada TikTok. Macam-macam kami sembang selama 3 hari tu. Kami sampai rasa takkan live hang macam ni Mak Nuat. Kami tengok hang bahagia gila kat media sosial. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Auzubillah Allahu min Akbar. zalik ya Allah. Tapi Mak Nuat kata dia bahagia lah. Bukan dia tak bahagia. Cuma dia tak boleh jadi macam kami. Oh. Abang Adib, Nak jadi satu macam mana saja saya jadi? nak tanya. Nak jadi macam mana lagi? Okey, Ryan contoh. Okey, Abang Mak Nuat pergi Pakistan hari tu berapa hari bulan? Berapa bulan nak lupa. Bulan sebelah. Okay, kalau lupa tak apa. Saya ada tanya Abang Ifan. Abang Adib ada nak approve cuti sebulan, nak pergi ride di mana, betul ke? Betul. Tapi awak kat bila kata Abang Adib nak pergi ride 3 hari lah. Depa ni tak duduk dalam kita Phuket pun meeting. 2 hari je. Depa tak Balik-balik duduk dua dalam hari, meeting balik. kita. Depa tak duduk dalam meeting kita. Kita pula hampa tahu ESR je ni. Hari ni nak pi baru update. Macam lah kita buat barang. Kita tak ada lah virus sebulan sebelum buat barang. Hari ni keluar barang, hari ni kita launching macam tu. Dia tak macam Bella. Bella nak keluar bruise saja. Setahun duduk sembang tu dah. Allah. Kan? Macam tu juga right. Kita meeting semua cun. Esok nak pergi ride sebulan ni. Malam ni baru abang kami ni. Buh baju lembek tak nak pergi sebulan ni. Macam tu lah. Rumah lah. Suruh panggil bini lah pun tak turun lagi. Tak bela. Rumah Dah. lah lagi Bella. dengar dia. Tak bela. Sipu. Sebab tu. Abang Adib, nak tanya lah lagi satu kan. Kalau RZ member, tak kita tanyalah. Kalau EFI member orang naik apa? Oh ni EFI. Kalau RZ awak Abang Mak Nuat naik V4?
Kita ni kawan semua. Pasal itulah. Selek-seleknya. Kita tak ada masalah kalau orang tak ada motor Razak. Ni motor ada. Cuma membezakan tak lepi, set tak sampai. membezakan Razak dengan V4. Razak seat 2, V4 seat 1. Itu saja jawapan yang paling tepat dan fikir ambil dah. Asyik boleh buka. Kalau buka lagi awal kan tu dalam CCTV ayat awal Triangle buka. naik Razak. Boleh tak? Ha? Boleh naik. Kita pergi Golden Triangle naik Razak. Abang, saya V8 pun saya pergi ride seorang tau. Baru nak Abadi. Abadi pun tak ada masalah. Saya tahu dia kental Abang punya orang. ni depan live dia. Belakang takut. Tak ada hari lah. Takut tu tak ada langsung dalam buku 55 orang. Perkataan takut diharamkan dalam buku tu. Saya pernah tengok dia joki kering-kering duduk tepi divider tu, fly. Zaman 2013. Hang mengikuti Esa tu. Tapi divider, lepas tu dah Abadi kata tak apalah Mak Jun, aku malah lah sebab aku bagi kat hang lebih arif dalam bidang ni. Mak Jun bawa duk kat lori kontainer tu, gear 6 katok pump. Nampak tu. Tak ada kita tahu Abadi ni macam mana. Nampak tu. Sebab tu Cili dia backup dari tadi. Pasal Cili tahu sejarah perjalanan tu. Adik sebab ada cik Cuma Cili raya dah terpesong hari. Raya Tak, terpesong bukan sikit terpesong boleh. Cuma bab kahwin tadi, bukan kita tak maksud bab kita tak kahwin gile. Yang tu yang mungkin Abadi mungkin kalau dengar dia Lo salah ni faham lah. Ryan. Lo Ryan dengar cakap Abadi ke dengan Kak Bella? Kau, saya cakap tu terang, kalau bab bini ni, saya cakap tu terang, saya akan ambil kamu tu, tengok Abadi punya. Yang kena. Akak, Yang kalau kena. tangan saya ni, kalau belah ni tak keluar darah dah. Keluar. Nampak tu. Dajal lah Raya. Nampak tak yang? Nampak Tadi sebab Raya duduk dengar sebelah pihak. Dia pun jadi wah-wah. Betul ke Bila cakap? Betul ke Cili cakap? Tapi Cili, tengok tadi semua 3 orang duduk berpakat suruh kata kat saya. Tapi Cili masih bertahan. Tapi Ryan dah dia tak kahwin, betul lah juga. Dia pun tak boleh nak bagi pendapat lebih-lebih. Ryan dengan Cili ni sebagai orang tengah. Lepas ni takut Ryan kahwin-kahwin. Tak apa ni tak tahu. Lepas ni baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Lo tak apa. Lo dia boleh dulu. Yalah. Sebab tu bila Akak dia Bella, ada buku, dia tahu dah langit tu memang tinggi. betul. Sebab ada ajak Dia dalam tahu buku. lah cik. Masa tu saya beli yang free shipping, ada diskaun tu saya beli RM69.99. Isi dalam buku padat, tulisan Jawi, ringkas, mudah dipaham, insya-Allah berguna dunia dan akhirat. Ya, betul. Nampak. Maknuk tu betul saya bagi free. Buku tu. Maknuk tu saya bagi free siap baca depan dia. Mana kata Tapi mudah kenapa masuk. apa makna buang? Mampu Oi. nampak tu. Sebab buang sebab apa? Tengok-tengok tak boleh pi dah. Tak boleh sampai ilmu ni. Hantar betul tak lepi Ryan. Bawa bang Dia Dik. tahu dah dia takkan boleh balik lawan Bella. Tahu. Kok kita ajak tu semua yang dia tak pernah buat selama ni. Okey, abang Manok, saya ada satu ayat yang saya ingat daripada buku panduan tu. Mampu Okey, abang sebut nak ikut saya lah. Geger. But. Betul ni bang, ni jangan bukan dia tak main-main ni bang. But. Kalau abang berani tak tak, sebut kalau lah abang ni. berani. Dia Kalau abang sebut Dia sebab dia sebut lah mahu dia guru. maha guru. Takkan tak ingat ayat tu. Tak. Dah, abang adik dah hafaz dah, fasa tu dia dah lepas dah. Dia dah tahap Dia dah 5 lepas dah. Dia dah level lain dah. Kita ingat buku Okey, tu. ikut. Okey, but. Bot. Aku lempar kau menyambut. Aku lempar kau menyambut. Aku nyentak kau mengikut. Aku jentak kau mengikut. Buang kat Kak Bella, 3 kali. Puh. Hampui kula tuan. Apa nampak tu? Tangan duduk atas bawah. Apa Okey, nampak? Dia jangan Maksudnya nampak tu. pendamping Akak Bella lagi kuat daripada Abang Maknok. So benda ni saya tak boleh urus. Wan kadang Abang tak boleh urus motor benda ni. Hei. Hang pandai Raya no. Nampak? Saya memang pandai. Pandai segala-galanya. Pantun pandai, lalang pandai. Semua kena dia. Bukan sebab But, saya but, ambil Kak. pula buku daripada Abang Adik ni. Buku Ya, tu. buku tu kami dah baca dah kat Terengganu. Kami pergi sana membaca. Baru nak suruh cakap sikit lah. Tengok dia pegang bau. Keluar awak tangan tu. Masa dia pegang bau mana aku nampak orang tangan keluar tak tahu. Tuang nama mana tengok. Tuang nama mana. Lari terus lepas buku tu. Anak jangan lari Nuan. Lari. Tak. Sat tak lari. Ada. Okey, Kak Bella. Kalau nak betul-betul, sediakan 3 ulas daun bidara. 3 limau. perut.
Sebungkus pulut kuning. Hmm. InsyaAllah boleh berubat. Ulang kita balik nak- jampi tu lah ni. Kita lah ni nak berubat, ulang nak balik kan berubat jampi tu belok. Ryan. Sebenarnya kita dah kaji macam abang dalam buku Abang Adib ni, perempuan ni dah ada naluri yang orang kata bila marah tak tentu hala. Betul ya, Abang Adib dah ajak ada benda tu saya baca, iaitu chapter 8 tak hilap saya. 8 muka surat. 8.2. 8.2 ha, betul. Dia ada 20. Maksudnya kita baca daripada seorang naluri ibu, isteri kepada ayah dan ni lah maksudnya kita baca. Lo ni Ryan, ulang balik but tadi. Nak Akak tak boleh baca. Bila akak baca, abang makna lagi Dok tak ni boleh Bella baca. nak bagi ni ada laki-laki Boleh ayat tu guna boleh ilmu pakai dia sekali tu. je. Kak, ayat tu boleh Weh. pakai sekali je. Mana Ulang, boleh baca. ulang, Bella Abang kata, itu ulang, kalau Bella. kami ajak semua lah ni tak laku buku ni. Betul? Tak apa Tak apa Allah 19,000 ya. Tak boleh. Ulang lagi Ryan ulang. Okey, kalau akak tak percaya saya buat benda ni dekat Tiong dan orang rumah dia alhamdulillah siap bagi gift lagi kat kami. Nampak. Benda ni jadi dekat orang rumah Tiong, akak Farah. Saya saksi. Masa Saksi but tu. lagi. Sampai Tiong kata cukup sayang cukup jangan buat macam ni. Dok mama suruh ulang lepas tak ulang. Tak Ayah ulang. suruh Ryan ulang balik. Buat kat mak. Tadi ulang. kan Ryan kata Kak Bel kan ada kuat tu kan. Okey ulang kali Ulang ni. kali kita nak baca lagi. Tadi cepat. tapi minum ayat Yasin lah. Okey cepat. Ayat landam. Bila saya dapat scan benda ni terlalu kuat, abang Maknur itu hanyalah urusan. Pendamping Kak Bella tu Kadek, kuat orang sangat. kadek boleh pendamping, bak pendamping ni orang kadek. Tak apa kita buat main ayat landam. Tak ada main ayat landam mak dia buat. Macam mana Raya nak baca? Tak sat bawah apa makna baru nak ambuh dia pegang bawah lah tak dengar ni. Tak boleh, abang Nampak ni kira kali kedua benda ni takkan jadi tau. Sebab Dia dia kena boleh sekali lihat lah. padam ni dalaman kita diri ada kita. peluang kedua. Try dulu sekali lagi. Buat kali lagi. Aku Okey. kau Kak menyebut. Bila ingat ni. But. Aku Okey, kau betul? melempar, aku menyebut. Cepat. Tak boleh. Sakar. Kali kedua tak boleh, dia tak sama aura dia yang Tu dia pertama lah tu. Bella kata. Muhu. Sakar Bella ni mai yang 7 keturunan lepas tau. Oi. Tak Tahu Akak dia. Bella, Akak Bella pernah tengok Ustaz Bemat. Saya bagi ayat tu dekat dia, tengok Akak Is bagi dia rap pi Phuket tu. Tak payah kita nak baca. Tak payah blok. Tak. Ada tak member tengok benda dari ni. keluar ke tak? Ayat landam ni. Dulu Bemat mana macam tu dulu. Dulu Bemat tak Dulu macam tak tu. boleh. Setakat Pamak Western yang boleh pergi. Betul? Betul? Lah ni sejak. Tu dia Allah. Mana kata manfaat buku kita ni banyak Allah. Betul, buku Banyak, Abang Adib banyak tu insyaAllah Abang Adib yang kita launching nanti dah bulan 10 yang kedua, batch kedua. Bemat dah berubah, Tiong dah berubah. Kami nak pergi ke Maknut pula. Tapi Kami nak ejen contohlah sebab pasal dulu. Sakar Bella ni kuat. Tapi bulan 9 ni kita bawa dia. Masa ni Benar. dengan nu. Apa nama? Apa Ah, nama? nampak. Tak ada apa lagi. Dok Bella tak kata apa pun. Kita Dok tak buat kita apa nak pun. bawa dia tak ada apa pun. Bila benda ni bila dah takut bini terlampau-lampau. Perempuan tak payah cakap apa dah. Laki kan ya bawa ya je ni tu. Nanti reh kat nu, terangan nu kita pergi penentian lu ya. Boleh. Bawa anak. Nampak tak? Wajah tu. Boleh mana? Boleh dapat hamba boleh insyaAllah beli buku ni, baca muka surat yang paling apa kena fokus muka surat 2 sampai muka surat 16 silap saya. Yang tu Surat 16 dia tulis apa dia? okey, muka surat 16 dia Tak, fikir apa dah. macam mana kita nak ajak seseorang isteri mendengar cakap kita. Bukan kita takut isteri, kita hormat, kita dengar dia macam mana, kita titik dia tu macam mana. Oh. Kalau muka surat 2 dia mengajar kita Orang tentang nak macam jawab kat mana. mana nak beli, mampu nak jawab aku. Abang Adik, dia lah ni Abang Adik tengah orang kata tengah ada reject di muka surat berapa Abang Adik yang R&D. R&D Mana boleh yang reject? Mana bawa orang yang kata reject tu? Oh. dia ni dia reject. Reject tu masuk Raya reject tu ayat aku ni ayat orang Perlis kasar. Ya. Oh. Dia kena tapis dah dulu tapi bagi bahasa tu satu Malaysia boleh faham. betul. Oh. Depa faham dah. Baca tu tetap selain Perlis juga tapi kadang-kadang ayat pelak tu dia kena buang lah. Dia ada Pelak satu tu. ayat yang saya rasa benda tu kalau ni kita Abang Manok baca kat Kak Bella akan lari terus. Dia tulis macam ni. Ni yang Dalam ni dandam ni. dalam slogan kata dalam slogan kata Abang Adik tulis macam ni. Nak bagi kurat, tak bagi kurat aku locor motor ni sekikut. Dia buka surat 22 tak dia yang tu. Betul. Hang ingat tu. Hang ingat Raya tu. Ingat saya ingat tadi. Lepas tu muka surat 1 pepatah dia mengatakan
Tak bagi sepak saja apa yang di rumah iaitu kowe pintu ke apa terajang. Itu nampak kasar kena ubah balik ayat tu. Asya, tak Ah, boleh, betul, tak boleh betul. buat laki macam tu. Tak boleh. Tak baru duk ejah balik Tak tu. boleh, tak kasar boleh. sangat. Adik Itulah macam tu sebab tak elok, kasar Adik. sangat. Adik tak elok. Orang perempuan takut nak kahwin dengan lelaki tu. Kami tak mahu ni pongoi-pongoi. Bila kasar sangat tu yang kita kena ubah balik. Itu yang kena tukar tu. Kena tukar balik. Ada kita pun kadang-kadang tulis dalam kadang-kadang emosi tak kita duk tulis kan. Kita tahu bila pandang makna aku jadi geram nak tulis. Oi yang ni. Itu yang tersilap Nampak tu. Nak sepak habis semua. Lalu tu lah. Masa Abang Adik tulis tu saya ada. Saya nampak sampai menitik mata maju Tadi ni Ryan tadi kata 20 muka surat dah. Lepas tu Ryan kata ada 22 surat apa muka 22 pula. Macam mana Ryan ni? Tahu. Abang Manok Buku tanya tu saya. valid ke tak valid lah ni? Akak kena faham. Abang Manok tanya saya. Bukan berapa puluh muka surat ada. Dia tanya muka Ryan kata surat tadi berapa. takat 20 je. Lepas tu Ryan kata ni muka surat 22. Akak, Tak menang okey. lagi dua. Muka surat ada 68 semua kak. Mak saya nak Oh, faham. 68 Okey, pula. abang Abang. Adik kan. Okey. Asal mula memang nak buat 20. Betul-betul nak buat 20. Sebab kami dah kaji dah masalah perempuan di Malaysia ni takat 20 lah. Selepas jumpa Nampak Mak lepas kona tak mana nampak. Selepas jumpa Mak Nuat ni kami kata 20 tak lepas. Tengok masalah dia terlampau banyak. Kena hurai lagi sampai ke 68. Ni kalau mentok Allah banyak takkan duk renyah lagi. Takkan nak renyah ni. Lepas mentok mak Nuat ni. Dia boleh beza Dia orang kerja. ada masalah tak ada masalah. Ya. Media sosial memang Betul tak? begitu. Asal ada cubit paha tu Abang Adik. Nampak gaya. Tu lah. Kita duk asal macam tu lah. Ryan dia suka fitnah tengok. Fitnah Sebab ni tu- tahu tak? Dah kita rasa. Macam tu Kita semua lah. lain pukul 11 dia tak boleh. Sebab duk lawan dialog lagi aku tanya ni hang kata aku ni. Aku tanya ni hang kata aku ni. Itulah kali kedua apa lah. Betul dia pun tahu. Adik kotak liga. Makan ayak apa? Dah. Ayak kita buat tu apa? Ayak nak adik main ambil kat rumah kayu tu apa? Mana ni nak naik kotak betul pergi sebelah. Dia punya tarik duk berdialog daripada dua tu satgi aku yang silap cakap aku ni apa hang apa-apa hang mengaku lah makna Tu je, supaya betul. nampak kata aku ni tak jahat bela tu. Kok tu yang nak mengajak tau. Tapi Akak Bella dengan Abang Manwak dan netizen semua kena terima kasih kat Abang Adik. Dia tulis buku 18 hari 18 jam dia tulis. Lepas tu ada sambungan lagi tu buku tu. 18 hari 18 jam. Siapa dia manusia yang nak buat buku untuk manfaat Ni kepada berapa orang-orang chapter tadi Ryan? Chapter ada 20, muka surat semua ada 68. Tepat. Setiap Sebut, chapter sebut. tu lain-lain tajuk-tajuk dia. Ya, Tidak tu lain-lain. memang sikit dah. Chapter Tadi kita tak muka perlu surat pun. ni surat muka surat 22 tadi apa dia? Muka surat 22 macam mana kita nak ajak. Kita ni tak takut bini. Tapi kita nak ajak untuk menghormati. Kita nak pergi ke mana dia faham kita. Apa hobi kita dia faham kita. You know. Bella. Konoha lah. Pun lah. Bella, hang salah test orang lah. Ryan dia boleh ingat lah apa dia cakap tadi. Lah test sikit kan. Petik Noha. Lepas tu Noha. Noha. Apa tu? Pasal petik nama Noha pula dah. Noha tu siapa? Kalau Ryan baru petik je. Noha tu siapa? Kita boleh telefon dia ni tau. Telefon lah. Nak cakap apa dengan dia? Nak cakap apa? Cakap ah. Ni lepas ni kita kahwin hang dengan duk kongkong aku. Cakap lah. Kita sebab tu terang. Kita baca Ryan, buku Ryan. tu kita akan takut. Ryan, ingat apa aku pesan dalam buku tu, jangan jatuhkan maruah perempuan. Jangan kau. Jangan. Jangan Ryan. Bos, saya betul-betul respect gila kat bos. Ingat, hang mesti terlupa chapter 3. Betul-betul chapter 3. Maruah perempuan kita kena letak atas sekali. Betul. Ya, betul. Bukan takut kena letak atas. Sebab tu bila kita buat macam mana semua dalam buku tu aku buat, bini takkan kacau terus sebab dia nampak dah kita layan dia macam mana. Ni bila mak nak duk buat lembek dia tu. Lembek Habis. apa adik oi. Kahak ni. Tanya Cacai lah lembek tak lembek. Dia pun lari. Tanya Acai. Sebab apa kena tanya Acai? Panggil tu. Sebab apa nak tanya Acai? Acai tahu lah macam mana nak dalam rumah. Acai lari. Acai cerita semua dah. Tahu lah. Tadi pasal tadi ni, sebelum nak live ni Acai call. Dia cerita lah. Acai call lah. Tu dia. Apa dia? Jawab pun jatuh. Tu dia. Seri-seru dah puasa tu. Pasal dah. Itu pun. Okey. Kita baca semua buku dah adik bagi tu. Takkan kacau je kita. Akak mau bina. Kalau dalam pepatah Seri ni di Thailand. Okay, so saya boleh cakap sabdu ka meda sibdong aku ma meda layam, tang ma meda leo.
Kira dalam Thailand ni, kalau anda kata Celik ni dia bukan takut dekat Seri ni. Tapi kalau anda kata Seri ni dalam kesakitan, Celik tak boleh tinggal dia lah. Maksudnya, time free, Celik boleh keluar. Sub corner mai dalam isip do tamam deh. Lawai di naik. Mampu. Dengar tu Kak Bella. Dengar tu. Ulang lagi ayat tadi tu. Ulang lagi dia ni. Yang hujung tu dawai dimai. Dia kata tarik yang Nampak? Kalau kau boleh, kau faham, dia akan faham. dimai tak ada, tak betul kita kena dimai. Baru betul. Kalau kita bahasa siang kampung punya. Ya, Sebab betul. dalam buku tu dia ada bahasa Siam, bahasa Jawi, bahasa Malaysia. Ulang balik yang tadi. Ulang balik Ryan. Tak, kita Dia buat bagi macam sekali, cerita jangan bagi piramid faham. kan, ulang-ulang. Dia orang Dia ajak lirik kita. sekali jadi. Maknat ni, bila otak dia dah kena brainwash teruk dengan Bella, dia duk kata kena ulang. Macam kita ni, baca sekali faham dah, dia duk kena ulang. Kita baca buku memang kena ulang baru dia akan masuk. Pasal apa nu duk dengar Bella duk pang telinga tu, tak Betul. masuk. Pak dapak. Dia ni lalang ni oh. Dia lalang tu yo. Hak tadi Allah. keming dia confident oh, backup oh. Akak, Tanya saya Celik tadi apa, lebih sering kepada nak ikut mendengar video. dua-dua belah pihak tau. Betul tak? Saya nak dengar dua-dua belah pihak. Saya terpaksa menipu diri saya sendiri untuk menjadi karakter yang lain untuk mendengar. Tapi saya tahu saya dah buat dah clarify. Okey, betul yang balik tu. Nampak? Musuh dah, buku tu musuh dah, lepas percaya no. Tu Tu dah. kalau dia pakai serban lagi, suruh lagi. Memanglah dia percaya dah benda betul. Benda betul Tak banyak benda betul Tak betul. Muhur banyak kaki sikit. InsyaAllah doakan abang adik akan collect dengan Ustaz Wadi Anwar lepas ni. Kita akan tanya soalan nanti atas stage. Ya. Boleh, tak ada masalah. Kita, tapi bagi kita buat buku tu kadang-kadang kita pun terlepas juga. Banyak sangat chapter tu. Takut Ustaz Wadi tengok. Ya Allah, simpang banyak sungguh macam ni. Orang yang Dia asal tak tak simpang tu, orang yang tak macam boleh. mana? Masa tu tak kena dengan live macam kita duk cerita kena buat sini, kena buat macam ni. Mana buat macam lain. Memang mana Wan nak naik. Wan kena nak naik apa tu? Mana? Ah, Tak ada. Wan tak naik lari lah Wan tu. Tadi belakang aku dia kutuk aku Ryan. Dak. Wan. Akak, tadi kami semua bincang. Bila saya bincang dengan Wan sekali, Wan pun dengar belah pihak Kak Bella, dengar dah tengok rekod daripada Rojak TV semua. Dia pun mengatakan Abang Adib ni betul. nampak? Tak apa kali ni kita bagi lelaki more betul perempuan. Ya, kemenangan. Dalam buku, Haji dalam Fai, buku yang Abang mama Adib tu, korang yang dalam buku report. Abang Adib tu, dia tak ada Report kemenangan, tak ada empat, apa Mat. pun. Yo, lepas 4. Dia pun 4. Tak boleh. Mana dah. Tambah ada pula mahu guru kaki Hampa spin dalam ni. satu skrin tu dua. Lagi senang berpakat. Kami tak ada pakat, tak ada. Kami jenuh mana boleh pakat. Mana aduh. Tak Hampa ada dua nak lelaki pakat ni pun. memang boleh berpakat lah. Boleh berpakat sangat-sangat. Dia macam ni Kak Bella, kalau benda tu is betul, tak payah pakat pun benda tu akan straight je jawapan. Selari dengan kawan-kawan. Bella tak kena ulang pun Ryan boleh ulang juga macam tu. But. Kau melempar, aku menyambut. Ada orang komen kat bawah tu. Dah, tak ada ke? Tak ada. Ada baca komen. komen. Ya, Tanya tu komen tu kat Ina. kamu. Tak ada. Tak boleh. Mana ada orang tulis, tak ada pun. Mahu guru kaki spin tu, nampak tak? Siapa yang kata tu? Nampak tu lepas tu Cilik dia. gelok nampak. Bila kata ni tu cilik gelok. Kuat nampak sangat cilik. Tak. Okey, sila ulang sekali. But. Kau menyambut, aku lempar, kau menyambut. Sekali. Ni, aku tak tengok komen apa nah. Bila aku ni satu-satu buku aku baca ni aku hafal. Contoh buku ni. Aku beli Psychology of Money. Aku hafal semua macam buku abang tu aku Tengok hafal. saya tu, nampak? Ayat dia macam ni. But. Aku lempar kau menyambut. Aku minta kau mengikut. Ke. 3 kali sapu. InsyaAllah. Nampak? Ke pula orang kau. Ke tu macam apa ya? Fu. Tentu. Betul tak Abang Adik? Betul ya? Nampak tak? Apa betul dah tu, hampa menang lah tu. Bukan apa nak Surrender dah. Tak lawan nak beat dah. Tak nak baik lah. Lain janji aku tak takut kat bini. Betul tak? Betul. Hang tak takut. Aku takut dengan hang sekarang. Ya. Mereka Kalau betul, ini apa yang kami bincang lah. Maksudnya netizen semua nak tahu. Kalau betul tak takut, buat satu akun Abang Maknuat Remois. Cepat kami buat malam ni je. Tak. Buat mau tak mau tu tak apa, buat je. Kita nak selesaikan Buat je. benda clear. Lepas ni akak Mana belah boleh lain tepi, paksa. dua-dua Tak boleh produk paksa. jalan. Tak boleh. Itu tak paksa. Dia nak pakai dah. Ni Tak nak ada keperluan membuktikan. pun dia nak buat. Adik, tak ada Kalau keperluan. yang ada awak yang dikalut ambil exit orang slide tu.
Oh, oi. Ni adik abang betul-betul ni. Tak pergi serius benda ni. Betul kau dia ambil Encik Adib? Nampak? Bella duk psycho lah. Bella duk psycho. Lagi mana nak kena? Ya betul kau ambil Encik Adib, kau ambil Encik Pan. Mana satu ni sat Encik Adib, sat Adik Encik base Pan. drive banyak lah. Biarlah Abadi macam ni lah. Biar kita saja yang tahu. No. Ya, Lagi dia kami minta kat rumah Terengganu je tangga ni tau. pun tak syok juga noh. Tak mau lah macam tu. Lagi punca-punca apa berkelahi daripada kerana adik jadi jam kita. Bahaya. Bahaya. Kadang kita nak meluahkan benda yang betul. Abang, Kerana betul itu boleh jadi masalah. Jadi Betul, kita betul, sampai Ayah lah. yang duk dengar orang cakap-cakap lepo ni Tak anak. boleh. Kami boleh. Nampak? Takut kat bini tu kalau kawan-kawan cakap tak mendengar apa dah. Kan takut, Nampak? jangan terpedaya. Tak berdaya. Ya, bukan berdaya. Kadang-kadang kita pun kena berkongsi masalah-masalah. Kena ambil pendapat-pendapat kawan-kawan. Tak Walaupun boleh. kita tu kahwin lama, kita faham kahwin lama. Kan? Tapi kena ambil juga pendapat-pendapat orang kahwin baru ni. Kena ambil lah. Tapi jangan duk ikut Nuat. Bahaya ni, geng-geng ni Nuat. Takkan benda yang baik pun tak boleh ikut. Allah Benda baik ikutlah. Benda tambah-tambah tu Nuat jangan ikut dah. Tak ikut. Kalau benda Macam yang bagi tu semua yang baik. Tak ada pun ajak Mak Nuat pergi kahwin dua ke. Ajak Mak Nuat keluar rumah jangan balik ke. Tak ada. Semua. Bagus lah kalau Jalan yang macam tu. lurus. Jalan yang lurus tu bermaksud jadi lelaki yang sebenar-benarnya. Lelaki. Betul. Pakai panjang adik Tanggungjawab dia yang pun tahu. Yo, sebenar-benarnya. akai panjang, tak Kira boleh. panjang ni. Tengok ni orang buat muka kering-kering orang kata korang. Oi, tak boleh. Apa tengok? Bila Bahaya. kita nak menegakkan jalan yang betul, dia pusing bagi kita tak boleh cakap. Sebab dia pakai ni lebay apa semua siap-siap Abang pun. adik cakap Ya, saja. adik kalau jadi calon tanding orang tengok dia cakap betul. Yo, menang. saya menang. Kita cakap orang nak ambil, orang ambil. Tapi macam mana tengok dia tak boleh nak ambil pasal halangan dia tu. Amboi, aku pula. Banyak halangan dia tu. Dia sebenarnya Mak Nuat dia nak ambil. Dia nak ambil. Saja halangan. Okey saja. Wan tengah dua. Abang adik pun dah tulis dah buku dah Abang adik. Bila manusia atas pada 18, umur dah besar, bulu pun dah atas bawah. Kalau ada kata benda baik orang nak ambil lah. Tak mau ambil sudah. Abang adik ingat tak ayat tu? Ingat lah, dah orang tu. Cukup Abang adik. Itu saja tugas Abang adik. Lepas dah lah, bagian kita tu lepas dah. Pada. Dia pun cakap ada fake account dah Mak Nuat. Ada fake account dah. Dah dah. Bila komen dia delete komen Bella tu. Rugi dia buat tak Bila dia buat? Bila dia buat? Ada dah fake account Mak Nuat apa dah. Rugi kat Bella. Rugi. Rugi Yo, bagi yo. engagement kat orang. Yo, tak apa nak buat Sudah channel. Kak Bella ni. Tak mau. Kita tak mau. Okey, kita akan launching lagi 5 minit. Abang Mak Nok pun sebelah. Okey. Pam. Sol tak sampai seminit Kak Bella. Yo, jangan. Bila bergabung. Bila bergabung Kak Bella? Jangan. Tak ada. Abang Mak Nok jangan salah gunakan platform. Maksudnya gunakan Mak Nuat tak betul-betul takut insyaAllah. bini. Aku yang takut dengan dia weh. Jangan takut. Syurga ni dia ni. Syurga kita ni. Syurga sayang bawah ni. Syurga dia bawah ni. Kita abak dah. Han dengan ni. Han nak masuk syurga senang je Bella. Yo. Apa ayat kita? Dengar cakap lelaki. Syurga kan payah kalau perempuan nak masuk ni kan payah. Masa bila kita ya tu, mata dia tengok taling. Dia nak cari. Pasal juga aku tengalung juga lagi. Dia nak cari kau lah. Lah Dah nak betul lah. Jam mata. Kita Kena abang kita book mengaji lah. macam tu. Ustaz tu ajak ni syurga bawah tapak kaki suami. Perempuan jaga ni paling elok. senang yang nak masuk syurga. Ya, jaga aib suami. Jangan daka. Jangan durhaka. Jaga maruah sebagai seorang isteri. Ya. Dia dah abang dah kat Bella. Semua tu Adib. Kita didik dia clear dah. Kak Bella. Kak Bella. Ya. Ayat yang paling tersentuh hati bila Abang Adik tulis macam ni dengan penuh ikhlas hati. Okey. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan. Itu yang membuatkan saya tersentuh bila saya baca buku tu. Allah. Aku memang nak ulang ayat tu tadi, tapi aku tak boleh. Ayat tu berayak mata. Abang ni jangan cakap Abang Adik. Saya tahu benda tu macam Allahu Akbar. Baru Adib ni akan jenuh. Anak rindu. Kau bagi 2 biji ada makan berapa biji? Tak boleh, Itu tak boleh. lah. Saya paling tersentuh sekali Abang Adik. Itu memang Allah. Tu ayat tu memang dua no. Jadi masa siapa yang dah beli buku tu, part tu tolong jangan baca depan bini. Lagi bini duk heran hang teriak pasal apa seorang-seorang. Pak tu sedih. Faham lah perasaan tu. Macam saya dengan Raya ni memang kami kena menuntut lagi sebab kami pun tak kahwin lagi. Okay. InsyaAllah. Yang kami duk ajak ni yang dah kahwin lama pada kami ni. Tapi Kami ni dah nak ni abang dah dia siap kahwin buku lama. tu jangan duk belilah. Red flag lah semua tu. Jangan beli dah. Jangan. Red flag lah. Nampak, Jangan perempuan? dah. Perempuan dia tak suka benda yang ajak yang bagi
Bagus kat Betul. laki. Dia tak suka. Tak boleh weh. Gila weh. Pergi mana-mana tak boleh minta izin lelaki. Mana boleh weh. No. Ni tak boleh. Tak boleh. Tak nak cakap tak. Walaupun Betul kami tak? Weh betul tak? Geng-geng perempuan. Weh betul tak? Betul. Tak. Zuhur Ryan Tak kahwin. boleh, tak boleh, Zuhur weh. Ryan Tak, kahwin tak, dulu. Buku tu macam duk mengatur orang perempuan Tak. ni supaya faham tak? Semua turut dia tak boleh. Okey, Sak. Bagi kita cakap lah. Tak ada mana-mana, walaupun kita tak tulis buku tu, tak ada mana-mana hukum yang mengatakan laki kena minta kebenaran kat kat isteri dia. Tak ada. Tak ada. Walaupun Kita nak kita abak tak ya. tulis Abak buku ya. tu, Tak tak ada. abak Abak je. Ni aku nak perek ni. Abang lah kena abang benda tu. Mana boleh hang kahwin. Betul, Ni, sehidup semati angkat nikah tu. Okey aku terima nikah ni. Tak boleh lah kena duduk sekali. Nampak lah perempuan. Kena abang Nak benda duk tu. minta, nak pergi ride macam ni, tak ada mana nak cakap habis, dia masuk. Ni lah pucuk-pucuk mana duk stres. Okey, Bella tak nak adil tengok lagi. adik kan. Adik Okey. ada nak kecil kan. Dalam buku tu, kita tak tulis pun. Sagi emoji tu pernah belak stiker aku. Okey. Kita tak habaq pun kata jangan keluar terus dengan habaq apa dak. Kita habaq dah dalam live tu kita habaq kata kita kalau nak pergi mana kita cuma habaq saja bukan minta kebenaran. Tapi Bella dah tak ni. Bella buat contoh balik. Kata, oh dia pun ni nak keluar terus tak habaq apa terus. Betul. Dok. Betul, Kita saya yang dapat kita kata dengar. macam tu. Nampak tak? Betul, Dia suka Badi. memutar belikkan keadaan bagi perempuan masuk belah dia semua. Betul, Badi. Dah ni bila adik kata ada adik buat tu. Ish ada adik buat video tu. Kita nak main ride jangan duk minta apa tau. Adik kita tunjuk kat Bella. Mari saya ulang balik. Ha. Kita nak pergi ride mana-mana, kita tak Okey. perlu minta kebenaran. Kita cuma bagi tahu saja. Ni saya nak pergi RZ member 3 hari. Tapi kalau bini tak bagi adik pergi kau lah. Ni kita nak habaq ni. Bini tak layak nak sebut tak bagi. Pasal apa tak bagi? Pasal Bila apa dia tak bagi tengok? tahu kita tak bagi ya, hukum dia dah berdosa. Oh, Ni dia belajar benda baru. Sebab tu boleh yang kami dah. tak bawa maknat. Ni Jumpa tak boleh Ustaz ni Wadi bini ni, makan dakwah. hati. Tak boleh adik buat begitu. Tak. Kena tahu tengok. sama hati. Bini. Akak muat Bella Bella. kena berbalik kepada hukum yang duk kira hati. Tak Lembu buat boleh hati. stres. Tak boleh. Kalau ada hati, Weh, apa lembu kalau buat jadi ni contohlah bini adik weh. Stres mampu weh. Dah. Saya bantah. Oh, Ryan. Abang Adib. Ingat dah Abang Adib. Kalau anda kata Abang Adib ni kejam. Weh tak boleh weh. Makan hati. Betul weh. Dia Makan tak akan hati tulis weh. Tak boleh slogan weh. yang mengatakan slogan tu boleh semua baca nanti orang-orang suami yang bakal berkahwin. Wahai bidadariku. Dia tulis kat situ. Dalam buku tu dalam saya muka surat 8. Wahai Tu Silek nak baca bidadariku. sebab Silek bulan sebelah ni. Kita nak tengok. Tak kesiankah dekat si suami yang sepanjang hidup menggalah tanggungjawab sehingga mati. Bagilah peluang untuk dia bertukar dengan sebentar. Tapi bini makan hati tak boleh. Loh, yang Mana itulah, boleh ni? itulah Okey, masalah kalau bini bini. Bila hukum dia belajar tak habis, dia kira nak makan hati je. Mana boleh Atas- kena makan hati lah. Oi, Atas sebab boleh. apa? Adik, laki nak pergi teruk ride. adik ni. Okey, Ya. Bella nak tanya. Kalau contoh adik kan ada anak Tapi kecil. dalam buku tu dia tulis. Anwar, ni. Hai, hang show kat aku pula. Hai. Apa nampak? Ada. Apa nampak? Itu dia. Apa nampak? Abang, Zat, aku nak tanya dia. dia ni. Tak. Tak, dia macam ni. Tak, seminit. Seminit saja lah, lepas tu Bella cakap, kami bagi. Okey. Apa nampak? Orang tadi, dia duk berlakon-berlakon boleh. Tapi bila dia main emosi, maknanya kena shh. Apa nampak? Real dia bagi kat kita depan ni malam ni. Sebab kita Okey, duk Bella sembang, cakap. dia main kat belakang. Kita Okey, Bella sembang cakap. elok pula. Tak, Bella nak tanya. Okey, adik kan ada anak kecil. Ada? Okey, malam-malam contohlah anak kan bangun, bini tu kan tak larat apa semua. Adik bangun nak tengah malam? Saya? Bangun nak macam anak duk raya-raya bagi bini buat semua ke adik tolong kat bini? Okey. Saya suruh anak tu pilih. Han nak kacau aku kan nak kacau bini. Tu. Apa tak guna betul? Tarik. Okey. Bella tanya, saya jawab. Okey. Dah anak tu pilih bini. Bini kena pergi. Kalau dia pilih saya pergi. Itu normal. Macam adik tu ada hati untuk tolong bangun ke apa, buat susu ke apa. Ya, macam tadi lah. Kalau kita nak tolong, kalau dia tak mau. Tak boleh juga seperti mana yang Bella kata nak suruh mak nak buat TikTok. Tak mau. Macam tu juga saya pun. Pandai lah dia. Nampak dia pusing ke benda. Betul. Betul. Benda Benda tu kalau saya dah faham. anak tu tak mau, kita pergi pegang. Dia lagi teriak sikit satu volume. Dia jadi 10 volume kalau dia tak mau kita. Betul. Tapi adik tolong jugalah. Kalau anak tu panggil saya. Betul. Kalau Anak tu, panggil. Ni takkan duk biar bini duk sorang gitu nak. Ni kalau anak newborn baru beranak. Dia nak panggil ke mana nak tanya? panggil anak tu cara teriak tu lah. Cara teriak macam mana. Takkan anak tu kenal dah.
Dia beralih ke belah tu, dia pergi kat bini ya. Dia beralih main belah kita angkat. Mampu Betul. Kiri kanan kau. Itu cara kita nak. Dia lah bila budak-budak tak tapi boleh cakap. Pero adik kalau contoh malam-malam bangun kau lah. Kalau untuk tolong anak kecil tu bangun kau lah. Bangun tu pun adalah salah satu cara kau kita juga. Ada juga dalam buku tu. Tak mahu guru lagi lah cara tu. Tengok tulis kat buku tadi. Tak boleh Sampai tak kau. mahu tolong Anak aku kecil. ni. Dalam Anak buku tu, kecil, maaf anak Bella. kecil. Maaf Bella. Dalam buku tu bukan kita nak buat atas lelaki tu sebagai raja dah. Dah. Kita huraikan sebagai tanggungjawab lelaki, tanggungjawab perempuan, ikut hukum yang betul. Betul. Salah satu hukum yang saya kata tadi, ya, kita nak keluar rumah, kita cuma habaq. Kebenaran tak perlu minta. Tak ada dalam hukum yang kata lelaki kena minta Kalau kebenaran bini perempuan. tak bagi pasal apa? Nak pi juga. Pi jugalah. Balik ke Sebenarnya- lengkap. Adik uraikan adik apa urai? Sebab bini tak bagi tu. Sebenarnya bini Ha. tak faham hukum. Bini tak boleh kata tak boleh. Pasal apa boleh tak boleh kata tak boleh? Hang laki ku kot. Itu lah bila tak faham hukum, memang akan ikut emosi ya. Beluat pula tengok hati. Weh, mampus weh. Bella memang kena sembang dengan Mila lah ni. Bella nak Dah. tahu apa luahan dia. Dia pendam macam mana. Kita orang perempuan kita tahu lah weh. Tak, betul. Kita faham Bella perempuan, dia pun perempuan. Tapi bila Yo, kita tak boleh cakap adik dalam buat apa gitu benda pun, adik. Terjun memang bangunan dia kena- adik. dia berbalik kepada hukum. Memang kadang-kadang kita rasa macam, weh tak betul ya. Pasal apa perempuan kena dengar cakap lelaki ya. Adik Tak buat betul hukum ya. diri. Lepas kata lah ni. Tak, mana ada. Kalau hukum tu betul Hukum kau. juga. Macam juga lelaki, perempuan kena turut lelaki. Lelaki Tapi kena dia turut tak mak. nampak turut lelaki dah. Jom yang bini on. Ikut Kemenangan hampa nanti. Masa anak hampa masuk belah hampa 100% tu kemenangan hampa. Masuklah mak. Tuhan Kan nak anak tok ni elok dah. syurga dia di bawah tapak kaki Bini mak. turut mak. Ha. Bini turut lelaki. Lelaki kena turut mak. Dia pusing kot tu sampai mati. Sampai Betul bila-bila. adik. Betul. Oh, pandai orang. Kak, saya 2018 saya permit CJ kahwin dengan adik tau. Masa kami pi tu, kan ada orang ajak depan tu, orang panggil apa? Cik Tok Guru. Ceramah, ustaz. Ceramah lah khusus. Dia kena duduk, saya yang kena ceramah. Ya. Betul. Bak hukum memang menang kat Dik lah. Betul. Menang kat Dik lah. Ampun kalau nak ambil buku tu ambil lah red flag lah. Bak siap-siap lah. Tak boleh. dah lah, kita Raya-raya tak- tu. Tak boleh raya tu. Kita tak mengajak yang Tak berat. boleh. Belah. Oh, tak tahulah. Dia Raya macam- ni kahwin esok-esok lusa tu mai. Dia tak ada nak kata nak cari madu kat bini. Tak ada. Bini takkan kata tu. Tak boleh. Tahu Akak, saya tak mau banyak. Saya tahu macam mana kemampuan saya. Saya kalau dalam hidup saya, ya Allah Tuhanku, saya nak bini seorang saya. Sama saya pun Saya kau. tak mau banyak-banyak. Kak, pening Kami tak kepala. mau pening kau. betul lah. Seorang je Tahu. lah. Tahu sebab apa? Dia Yang- pun seorang. Dia pun Tahu seorang. sebab apa? Ya. Tahu sebab apa Celik dengan Ryan tak mau bini dua. Sebab daripada baca buku saya, dalam buku saya tak ada langsung ajak kahwin dua. Betul? Oh. Oh, Kami Saya boleh melarang. Dia baca buku surat tujuh tu. Nombor 7 ah. Bila kita baik dengan bini tengok kita bagus, dia akan cari. Oh. Buku surat 7 macam tu. mana Adib? Ah. Kan baca buku tu. Dah. Berapa? Abang Anwar pusing. Abang Anwar dah lempak buku tu masa bila dia baca? Nampak tak? Dah, Nampak buku tak? Kan surat tu. Kita baca Betul. sini tak Tujuh. boleh. Dia menipu. Dia kata Buku buku surat tu dia tak 7 kita baca. baca. Raya ingat tadi dia kata buka surat pertama kata macam tak lepas ni dia Ah, buat. tak Ah, payah dia buat. tahu. Tiba-tiba Allah main buka surat Tapi sepuluh. bukan Tengok 7 pula. kita tengok 10. Ah, maknanya bila kita berbohong kita akan kantoi sendiri. Betul? Tak ada dalam buku tu Tak boleh ada lawan apa. 3 yang lepas ni. Tak boleh yang tak boleh Dia pandai. ni red flag punya. Poligami dalam buku tu tak ada langsung sebab kami memang tak suka. Oh. Oh tak boleh lah. Menang lah kat hang Sebab adik kita weh. tahu Ya, adik tu sebabkan hati pasal adik ada ayat dalam Facebook dia ada tulis. Adik lebih correct yang tu. Ni, Ah. ayat dalam buku tu dia tulis. Buat apa kena lebih. Dah satu pun cukup bahagia. Tak ada kita tak ada langsung untuk Tak poligami. boleh weh. Bella tak ada geng weh. Tak bukan. Benda ni tak perlu geng Bella. Benda ni fakta. Berdasarkan hukum. Memang hukum kita boleh kahwin. Tapi dalam buku saya tak menggalakkan orang buat benda tu. Sebab kita tahu tak ada perempuan yang boleh Kalau terima. satu pun cukup dah lah. Buat apa Ya. penyuk. Tak ada perempuan yang boleh terima. Cuma Bella je sembang kemas. Malam ni nak cari madu kat mana. Kita tahu dah semua. Dah tak kemas lah. Pak betul lah. Pak betul. Tak yalah banyak-banyak. Tapi kalau nak cari tu mai aku yang cari. Hang tak payah cari. Ya. Ha Macam kan. tu lah. Kalau Tak cari tu payahlah, barulah tak madu. payah. Kalau hang cari Macam tu tu racun. dah. Tak payahlah Cari kau. pasal sebenarnya. Tak payah kau. Madu tu racun. Janganlah. Sebab dalam buku tu adik tulis dah madu tu racun. Nah, sebab tu kami tak. Betul lah tu. Kok Bella nak cari pun tak tahu. Waktu bila sampai mampus lah aku cari. Yang kita Tapi kena bila tanya. kau tapi cakap satu doa kau. Tak boleh cakap macam tu kau. Dia tak doa. Tapi kita cakap lah betul-betul slow talk punya ni. Ha. Kena habak lah. Kena Tak nak. tanya.
Ha. Apa dia? Dia lari je tu. Awak apa? Nuha Tak panggil ada. lah. Takut bini. Takkan takut. Dia tak takut. Dia pergi mana nak tahu tu. Hey. Ha. Betul lah. Ha. Mana dah dapat dah sikit-sikit. Sokong minat lelaki tu. Walaupun mana Dalam banyak tak guru. habis, nampak mana dah dapat sikit-sikit dah. Oh. Macam Kak Mila dia Ada tak. bini bawa lah mereka kata tu. Nampak tak? Ada bini bawa Pakai dia nak masuk lah. bro. Apa kata? Kami Orang boleh kata bawa. Kena tu panggil. Nak bawa pergi mana pun boleh. Tapi bila nak pergi race tu, kami sebagai Nampak tak pemandu. ni? Mak Nuat susah sampai lah. dah Pakistan. Adik dah sampai mana je? Ha, Adik- nampak? Adik Apa sampai kata? mana? Tu ada orang komen. Right dia katanya. Oh. Right. Adik sampai mana dah? 2018. Right, pergi Phuket lah kami dua. Phuket. Time tu kita pergi lah. Time adik kahwin tu bila Ada, keluar. ada. Ni Saya adik Pakistan kahwin tu ada tu. apa? Kita semua Pakistan ada tu ada kan? apa? Ha? Pakistan tu ada apa? Tengok keindahan. Tengok keindahan, Allah. ciptaan Allah. Malaysia ni indah lagi daripada Pakistan tu. Dua-dua Ah. indah. Oh, indah. Baik kau Malaysia pun tak habis lagi mana. Oh. Memang kot tu pula. Ikut tu lah dah. Ha. Ataupun aku tarah daripada pergi Pakistan. Baru aku tahu. Apa? Bila pergi sana, internet tak ada. Jadi nak video call payah. Oh. buat dia balas kau tu. Kata tu dia pergi sana. Lepas tu dia seronok habis 10 hari. Bini tak kacau 10 hari. Mana ada. Bini ni risau lah. Sampai Pakistan. Betul tak ada. dik. Lepas tu pergi Pakistan. CCTV tak banyak. Ada je. Kita hantar tu orang pergi Aku tengok. malas nak keselamatan. kacau celik hang pecah rahsia Oh. Allah jadi. Bagi Betul juga. Sebab tu dia ajak pergi Pakistan. Oh, pandai Manual. Dia tak tahu mana dia tak tahu trik Mak Noat ni. Ah. CCTV Adik tak sikit ada, lagi, internet payah. Adik tak lewe, adik memang tak lewe. Cili betul api. Muka surat 22 tadi apa dia? Ingat tak adik? Ingat tak? Maha Guru. Ingat. Oh, Oh. tadi dia celik pada raya nak ulang tu. Oh. Ha, dia. Aku lah duk menghafal yang nak pergi ke 68 tu. Oh. Kami nak. Tak lagi yang duk tanya ni terlupa hujung. Dah lah nak siap ni. Oh, tapi pandai dah mana pergi Pakistan, ajak pergi Golden Triangle, tempat-tempat yang tak ada line, yang Nampak? Vietnam tak ada Tapi line. bila update dah, bila abang dah tu kat situ memang tak ada CCTV, kita off CCTV. Kalau situ kena off. Nampak tak kita sokong macam mana? Tak kisah tak. Ni dia kira dia tak takut bini, dia pergi buat tahu Nampak? Tadi dia kata tak boleh laki kalau pergi macam tu. Apa semua. Ya, ni pasal bini bagi Minta pergi bini. lah. Dia, Dia kata apa pula dah. nak buat, Pergi lah lagu tu ikut suka dia nak pergi nampak. betul lah. Beda abang. Tadi. Bahaya mereka ni. Mereka duk kata kita cakap apa sih. Sebenarnya Ni mereka- kalau ni, mereka kata ni, kalau Mak Nuat takut takkan 4 anak dah, mereka kata. Tu dia. Yang tu Tak. memang tak rezeki, tanggungjawab. Tu Tu lain. memang kena Tu ada. pasal bela yang kena. Oh. Buat aku pula. Apa dapur? Aku ajak komen pun. Aduh. Tapi kan dah makan lah. Kita skor ni tu. Panjang hang lain. Apa dengar? Apa dengar? Dia tak tahu jam. Apa nampak? Dengar. Dia terlepas lah tu. Terlepas dah. Dia melawak Nuat ni. Waya Nuat. Malu. Eh. Pakai lajik 30 lah panas. Nampak tak? Dia patut kerak tau. Tu lah. Tak, yang lemah-lemah pula Tu. Minum zam-zam boleh ya? Inilah. Bismillah. Dah lah kira clear dah Noh. Adik Noh clear dah kan? Clear. Tak apa Memang kan? clear. Jadi apa yang kita cakap kemarin tetap maintain sampai hari ni. Okay. Memang 4 clear. tahun kilo nak ayam. Gila. Apa dah Bukan 4 lah puas. Sumpah lah gila. Orang duk leno elok orang dipakal tadi tu dia. Kita tunggu cili kahwin. Kita tunggu Hampa cili tengok lah, kahwin hampa ya tengok Allah. cakap aku Tak sabar tengok cili kahwin ya Hampa tengok Allah. lah. Kita ada Maha Guru punya. Jangan risau. Mak Tak guru nampak. kena lari yo kalau dengan Sri. Baru guru pun lari. Aku tak tahu lah nak buah. Pasal cengeng kan tahu tak? Cengih habis kan? Oi. Dia kalau jumpa kita apa itu kan? Jumpa kita tadi dia akan jeling tu. Mampu Aku tak boleh sebab tu aku duk anggap penemu orang. Dia akan jeling kan dia tak puas hati tu. Aku kata dah. Tapi tu lah kita harap celik tu kena steady lah.
Pasok elok kau, pasok elok oh. Pasok kat dada elok. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Jangan hok sana kerah sini nak pergi kerah ya. Sana kerah kita lembut sat. Kita dah baca buku Dia kena macam tu. Dia tak boleh dua-dua kerah. Duduk kerah hancur. Tak boleh. Dia kena lembut. Solat surah lembut. Ya, takkan celi tak lembut lagi kok. Lembut lah. Dia pasal jeli lembut, jeli takut tu. Kena kerah Bukan sama. takut, tak takut. Ni, Mak Nak bagi tahu, celi right mana celi tak pergi? Oh. Yalah, masa tak ada garis pun tak ada ikatan betul-betul gini. Tengok lepas ni. Macam mana? Tahu lah. Lepas ni. Lepas ni apa? Lepas kahwin. Lepas kahwin lah. Tengok Sileo. Cili lah. Adik tahu dah maha guru. Guru, kita mesti ikut. Kita pun takut jugalah Sileo nak kahwin ni. Bayangkan. Kita pun akan ikut jejak maha guru saya juga. Nak ikut, semua orang nak ikut. Nak jadi tak jadi ya. Jadi ya. Ikut semua orang teringin ikut. Tak nak jadi kan tak jadi you. Macam Mak Nak panggil nak ikut tak jadi kok. Nak kucing keling pula dah. Kucing. Siapa nak pergi cekik kucing tu pula buat-buat. Mana ada kucing keling tu. Wan nak masuk dia kata. Wan masuk. Bella tak pandai invite. Adik pandai invite. Bohong lah tu saya. Macam mana Abang Adib, okey ke? Semua okey. Alhamdulillah. Tu lah dengar mereka duk kata-kata pasal Abang Adib. Kita orang memang bangkang sebangkang-bangkangnya. Sebab apa? Saya waktu tu ada meja kat dengan Abang Adib kan. Siapa-siapa call pun Abang Adib hormat gila apa yang kat depan. Betul? Nak katakan siapa kata Abang Adib takut bini, saya akan bangkang sebangkang-bangkangnya. Okey. Saya takkan terima lah benda tu. Sebab apa? Benda ni berlaku depan saya. Okey. Benda tu tak bagus ya. Siapa duk kata-kata tu. Wan, sebab- tengok sini Wan. Ya kak, kenapa kak? Lagi Wan. Lepas tu, kalau orang kata ada orang fitnah ke apa ke pasal Abang Adib, saya dengan Ryan ni duk backup ni belakang. Kita takkan tunggu apa. Tak payah tunggu backup ke apa. Kita dua akan pergi ke depan. Oh. Lo ni, okey, Lo Bella nak tanya Wan lah. Ya. Wan memang macam ni panggil Wan lah. Kenapa kak? Macam ni kau panggil Wan. Tak, kenapa ni? Saya tak faham ni. Kenapa macam ni? Tadi Wan lain. Lalu Wan ni. Wan ni macam mana? Tadi Wan lagu lain, ni Wan lagu lain. Okay, lagu apa, Eddie? Tadi Boleh kata tahu? kat adik kau lah. Ni bila owner dia naik ni dan masuk belah owner. Yen, pernahkah aku cakap kat Abang Adib macam tu, Yen? Tak pernah. Saya pun tak nak dengar. Mampu ya. Jenuh ni. Ni, Kak Bella, Abang Adib ni, saya macam-macam tu, maksudnya macam-macam lah. Dia baik dengan saya. Abang Adib percaya saya tak, Abang Adib? Saya percaya. Saya takkan kutuk dia daripada belakang. Betul, jenis saya. Mampu lagu ni weh. Sebab apa? Poi Saya weh. hari tu dah kena mandi tu. Itulah. Sebab hari tu saya terrem dia. Saya kurang ajak. Budak-budak ada main kerumon saya. Mandi ke saya. Mr. Eddie. Mampu weh. Mampu eh. Saya per kiri Abang Adib sakit. Per kanan saya akan terasa. Tu dia. Macam ni bahaya ni. Macam ni bahaya. Tu dia lah hang. Aku tak kat hang tu Jangan nak cepat saya. Tu tengok betul orang Kalau muka pasal tak buku mana. Abang Adib tu kan. Memang patut bagi Kita kat kena Mak. duduk dua-dua sini. Wan nampak kita dua-dua. Memang patut bagi kat dia. Sebab apa? Dia duk takut. Sebab apa? Saya fikir dah. IG ada. FB ada. TikTok tak ada. Absal. Betul? Dia tak mau buka Wan. Hak tu Kok Bella yang tak nak buat. buka? Kok Bella Gila. yang buat. Nampak tak? Gila je tak buka. Betul? Dia tak mau. Bukan. Okey, Kak Bella. Kak Bella tahu tak? Hari tu dia pinjam handphone Irfan. Bergaduh. Mes kan nak tengok TikTok. Eh, apa? Wan. Wan sumpah Wan tak pernah kata kat abang adik Wan. Wan. Dia tak cerita benda tu kan? Macam tu jangan sebab ni. Tapi Aib, betul aib. kan? Betul-betul Wan kan? Betul. Wan. Abang Adik. Okey. Tak payah. Takut lah benda. Hang lalau Wan oh. Hang macam ni oh panggil hang oh. Bang Dik, pernahkah Bang Dik tengok saya kutuk Bang Dik? Tak pernah. Weh. Saya jenis turun terang Kak Bella. Kalau dia kutuk adik tu hampa upload lah ni. Main kat Bella ni tengok. Tak ada. Okey, ada apa- Kak Bella. Wan sama macam saya. Dia tukar karakter dia Sama lah dekat ni. dua-dua Hang pihak. sebut apa-apa aku tak mau dengar lah. Sama lah lang. Bukan Kak Bella macam ni. Sekarang ni zaman AI tu. Dia ramai pelagakan tu tak suka tau. Tak boleh. Law ni geng-geng hampa lalang full stop. Okey. Kemenangan buat kita Abang Adib. Kemenangan buat kita.
Baru dia tahu. Nanti dia tak boleh buat apa dah. Dia lari je. Daripada tadi dia tak lari betul kemenangan buat kita Bang Adib. This ESR Peralih. Tahu. Dia duk ulang yang sama. Duk pusing. Dia dua. Tak mau Dia terus mengaku. baru dia terus Yang terus. baru Betul ya. Dia duk pusing macam tu lah. Sampai kita pun kata tak Tapi boleh. dia rasa tak sedar hati lah balik. Hai. Betul lah. Tadi abang Mak Nuak tiba-tiba masjid paling dekat dengan rumah dia pun masjid apa? Saya tak nak pergi rumah dia. Masjid paling dekat dengan rumah Akak Bella kenapa? Cuba cek tengok ke masjid tu. betul. Takut sekali abang Mak Nuak kita tidur masjid macam abang Tiong tu 13 hari ke? Oi, Abang Tiong kena teruk. 13 hari tidur masjid. Zurau. Hari-hari dia video call dengan Kucai lah. Kucai duduk mana? Kucai Sahat tu. Tak Dia ngaku. tengok Kucai tengok dia. Dia tak ngaku sampai sudah. Tapi lah ni tengok siapa. Kira kita dah tahu betul. Ya. Sampai dia Kalau dah letak lari. sendiri. Betul. Fan dia Aku tadi. belakang pun tadi ni. Mana boleh ni? Jawapan dia macam mana? Dia tak kena ban lah. Dia letak sendiri. Tadi